Saya Nantashri, anak perempuan Kumaraguru, berumur 16 tahun dan belajar di SMK Taman Desa Skudai. Sebagai anak sulung, saya sentiasa berusaha menjadi contoh teladan serta bertanggungjawab terhadap adik-beradik. Di sekolah, saya berada di kelas STEM B. Saya amat menggemari mata pelajaran fizik untuk memahami rahsia alam serta JKT untuk melatih ketelitian dan ketabahan. Kedua-dua menyokong cita-cita saya untuk menjadi juruterbang kelak. Dahulu, saya ahli pembimbing rakan sebaya. Kini, saya berkhidmat sebagai ahli lembaga pengawas sekolah. Saya mengalami tanggungjawab ini untuk menimba pengalaman, menguji kemampuan serta melatih disiplin diri agar lebih berani memimpin tegas tetapi adil. Di luar sekolah, saya memain biola yang dipanggil sebagai violin dalam gaya muzik Carnatic untuk melatih kesabaran. Saya juga gemar mendaki gunung dan berjaya mendaki Gunung Kinabalu tahun lalu. Bagi saya, kejayaan hanya dapat dicapai melalui usaha dan ketabahan. Sebagai penutup, saya kongsikan serangkap pantun. Pergi ke pantai membeli paku, singgah sebentar memetik bunga. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, menjadi bekas hingga ketua. Sekian, terima kasih.